tak. Pesan. Sebab aku Una. 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 Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Kenapa menjauh dari aku? Jauh macam mana? Tak ada. Dari start aku masuk dekat AI team ni, kita tak pernah bertegur pun. Tak pernah. Lepas daripada partnership. Elok je lah sebelum ni aku tegur dengan hang, cakap dengan hang. Tapi kau tak pernah pun mau tengok aku macam sebelum tu. Time KP hari tu kau selalu tegur aku. Tengok aku. Loh, hang nak aku layan hang macam mana? Dah hang kan dah kacau kan masa tu kan. Takkan aku nak pergi kacau pula kan. Takkan nak kacau partnership. Tak ada aku macam biasa. Sebelum ni hang masuk konten aku okey je. Tapi kita tidak serapat sebelum ni. Kita dah dapat macam mana? Bila Rapat masa? lah. Mana ada kita dapat pun? Sekarang macam aku rasa macam awkward sikit lah dengan kau. Sebab lepas daripada partnership tu aku rasa macam aku kurang berinteraksi dengan kau. Memanglah kita kurang interaksi. Dah kita ada partner masing-masing. Katakan nak kena layan hang dulu. Faham? Betul. Tapi kan kita kan dalam satu office, kita kan boleh je bonding sama-sama. Hang tak ingat ke apa hang kata kat aku dulu? Apa? Ingat balik lah masa konten di partnership tu hang cakap apa? Hang tahu apa aku dulu? Masa awal-awal hang masuk tu pun hang ni. Tapi tak nak salahkan pun. Tapi aku nak hang ingat je apa hang cakap dulu. Sebab aku tak pilih kau gitu. Sebab aku jadikan kau pilihan kedua. Dia begini Una, aku buat semua ni ada sebab lah, bukan suka-suka. Sebab yang hang cakap tu kan, aku tak kisah pun hang tak pilih aku. Tapi bila hang cakap macam tu dah konten dari partnership tu, Aku cakap apa? Serius-serius kau terasa? hang rasa kalau siapa duduk kat tempat aku tu pun orang akan terasa tau. Ini betul ni, kau terasa? Kan kita pernah cakap belakang konten. Lepas pada konten tu pun anda tanya aku kan. Aku lupa. Banyak kali yang tanya aku, kenapa kita menjauh. Aku rasa macam biasa je. Cuma ada aku pesan dekat hang. Hang tak ingat apa yang aku pesan kat hang? Tak ingat. Aku pesan apa? Kau pesan apa? Tak kena cakap kau ingat je sini. Itulah lelaki kalau buat salah gitu tak ingat. Nak kena ingatkan juga. Oh tapi kau terasa je, betul kau terasa? Tak adalah terasa mana, tapi terasa part yang tu lah masa konten di partnership tu je. Lepas tu selepas pada tu aku tak ingat. Aku malah nak fikir apa dah. Sebab masing-masing ada partner dah kan. Sebab Sekarang sekarang kenapa? taklah sekarang ni kita pun dah berpartner dah. Aku pun okey. Kita tapi sekarang kita awkward lah. Memang lah awkward. Kita baru lagi. Sebelum ni tau kan kita ada chemistry tau. Chemistry. Sebelum Celah ni. mana hang? Celah. Kita memang ada chemistry masa awal-awal tu. Tapi bila hang letak aku dekat second choice tu, aku rasa macam damn. Enggak, aku buat begitu sebab ada tujuan. Aku bukan buat suka-suka. Aku pun baru dalam bidang ni Una. So aku perlu Sebab cari apa? orang. Sebab hang dengar cakap kawan-kawan hang sangat kan. Itu pendapat. Aku tanya orang untuk minta pendapat sebab aku baru lagi. So aku perlu pendapat orang-orang yang sudah lama dalam ni. So orang pun macam betul jugalah macam apa yang aku Betul fikirkan. apa? Betul lah. Hang betulkan lah apa yang orang bukan cakap maksudnya tu. gini, maksudnya gini. Aku ndak pilih kau sebab aku perlu seseorang untuk carry aku, faham? Takut sendu lah kan? Iya, Iya. Kenapa mengiyakan benda tu? enggak bukanlah mengiyakan. Dia macam gini benar. Dia macam mana? Aku bukan mau cakap aku dengan kau nanti flop ke apa ke, tapi Memang. time tu aku punya nama masih hot tau. So aku perlukan orang untuk carry aku. Dan orang tu mesti strong. Kalau Aku ni cakap kau tak strong ah. Memang tak strong pun. Daripada pandangan depa pun memang aku tahu dah apa yang orang akan cakap. Kalau daripada awal tak nak pilih aku, jangan sebut. Iya tapi kau dulu pilih aku kan?
Yelah aku pilih sebab aku nampak apa yang hang ni ada dekat hang. Walaupun orang cakap hang ni tiru Harry lah macam ni lah apa semua. Tak, hang ada identiti hang. Aku tak merendahkan hang. Macam mana hang kata kat aku dalam konten di partnership tu. Hang ingat kan hang cakap hang tak mau jatuh ke lubang yang sama. Aku cakap, what apa yang jatuh ke lubang yang sama? Kenapa? Aku ada cakap gitu tak? Ha? Tengok. Ha? Tak ingat apa yang cakap. Dia, aku belum ada jatuh ke lubang masalah dia. Kalau aku pilih kau, macam mana boleh aku jatuh ke lubang yang sama 2 kali? Time tu itulah mindset aku. Mindset aku baru masuk. Lepas tu aku memang tujuan aku mau cari seseorang yang mungkin. Sebab aku tahu aku mungkin ada 2 pilihan je, kau dengan Asla. So aku dahulukan Asla. Sebab Asla mungkin boleh. Ya, aku pun nampak lah apa yang dia boleh bagi dekat hang. Tapi memang betul lah apa hang pilih tu. Tapi itulah. Tahu? Tapi benda tu tak terjadi. Mungkin ada sebab lah semua tu. Yelah, petikai nama hang kan. Sepatutnya sebab hang kan baru masuk kan. Kalau Yes. kau rasa kalau aku dengan kau time tu, kau rasa apa yang boleh kita buat? Tak lah, benda tak jadi pun. Tanya aku apa? Tanyalah sebab Kenapa nak kena tanya? Benda tak jadi pun. Benda tanya je lah sebab yalah mana kita time tu tahu tak, time tu rasa macam aku paling dekat yang aku boleh dapat adalah kau, tahu tak? Time tu tapi sebab aku jadikan kau second choice kan. Sebenarnya tu jadi macam sebab itu mindset aku, macam aku ada macam apa yang aku perlu buat kalau aku pilih Una ke atau macam mana gitu. So aku rasa macam time tu aku ragu-ragu lah dengan kau. ragu-ragu macam kita ni nak bercinta pula hang ni pun. Bukanlah bercinta sebab aku perlu growkan diri Ya, aku. aku faham. Kalau dapat aku kan, nice. Macam orang kata. Dah lah begitu. Hang tak ingat ke konten ni, di partnership masa mula-mula hang masuk tu? Hang cakap apa aku? Hang cakap apa dekat Abel masa tu? Aku lupa sebab time tu aku rasa macam Macam tu lah lelaki. aku dah letakkan kau yang pertama tau. Jadi aku macam aku utamakan yang utama. So aku sebut nama Asla, nama kau yang kedua. Of course lah nama yang kedua. Sebab kau pilih aku, kau dengan Asla pilih aku. Faham Aku kan? pilih hang yang pertama. Dia tahu cuma untuk kebaikan aku, faham tak? Okey, tak apa. Kalau yang tu tak apalah. Pergi mampus yang tu. Aku nak tanya, kenapa hang cakap masa konten di partnership yang pertama sekali masa mula-mula hang masuk, hang kata hang takut tenggelam, bukan takut tenggelam, takut jatuh ke lubang yang sama. Apa masalah hang cakap itu? Maksud dia di situ, aku jatuh ke lubang yang orang lain jatuh. Faham tak? Betul? Apa masalah? Okey, partnership kau gini kan. Partnership kau dia ada orang lain yang pernah berpartner dengan kau. Dan ada partnership kau yang tidak jadi, betul? Betul nak cakap apa? Betul lah. Jadi kalau aku jatuh ke lubang tu, aku baru tau. Aku baru. Jadi aku perlu buat pilihan gitu. Faham kan? Tak. Yang aku faham sekarang ni, hang macam nak jatuh ke aku. Sebab ayat hang tu pun hang kata, nak kata apa kat aku? Nak kata aku sendu lah kan? Apa yang sebelum konten pun ada cakap hang. Kalau aku pilih kau, aku rasa aku sendu juga. Jadi aku tahu tak baru. Hang cakap apa ni? Tak. Sekarang ni kita tengah berpartner tau. Iya tahu. Cakap sendu apa ni? Tahu. Hang boleh jaga mulut hang Tapi tu. sekarang kan aku Nampak pula panggil hang ni. Nak ajak shoot konten tapi mana? Kau kenapa gaduh gila? Baru je partnership dah gaduh pula dah. Kau sini dulu. Mana. Kau sini dulu. Sini jap. Cik Eca. Dah kau sini lah dulu, aku kasih habis lah konten ni dulu. Tak agai lah kau ni. Kau sini dulu. Sini lah. Apa Kau gaduh sampai ni? siram-siram pula kau ni, alah. Aku dah tahu lah cara nak ubat ni. Sini. Apa benda korang ni? Penat aku pegang kamera, setting kamera gaduh pula. Duduk. Apa yang tak maunya? Duduk. Kau sini lah dulu, kau ni baru first konten kau. Wai. hang tahu aku first contact tapi apa? Aku ni macam siapa hang tahu?
Boleh bincang tak? Boleh? Nak bincang macam mana? Abang aku. Sampai mau siram-siram ni. Bro berdua. Penat aku nak set up kamera untuk korang ni. Dah bergaduh pula. Serabut lah korang ni. Dah siram-siram pun. Bila tengok kalau rasa takut. Aku aduh baik. Apa? Gaduh. Tak berhenti? Ni. Serabut ni. Serabut ni. Kau konten Halo. ni. Alah, apa susah Ada kat kat atas je lah. Ada itu kan. Bukan buat ada sini kan. Turun jap. Ada masalah besar ni. Alah. Bawa. Kau dia lah. Nak apa? Kau siapa? Kau nak sepak perempuan kau ni Kenapa? lah. Kenapa? Kalau aku apa-apa kenapa? Aku takut kan? Awak? Nasib perempuan awak. Kau apa ni bantai? Kau ni Dayus ah. Kenapa kau nak ni? Dia Kau nak lagi? dia nak. Dia pukul kau. Tak ada ni. Dia. Marah-marah dia ni. Dayus ni. Aku bagus-bagus buat bawa kau buat Apa yang konten bagus kau. ni? Kau nak bagi-bagi dia tadi. Aku bincang dengan dia. Dayus. Dia nak pukul Luna. Kalau itu aku tak sokong kau beri. Kalau kau nak pukul perempuan, Sampai mau siram-siram pula. Aduh. Dia tanya dia siap aku. macam mana? Dayus ni. Dia tanya aku. Kenapa aku macam awkward dengan dia apa semua. Aku cakap dia ingat tak apa konten sebelum-sebelum ni masa di partnership focus tu. Dia cakap apa kat aku? Takut jatuh ke lubang yang sama. Ingat ke apa yang dia cakap? Kalau tak ingat aku nak buka dekat konten. Nak? Tu lah lelaki. Kalau cakap mana nak ingat? Mana nak ingat apa yang dia cakap? Dah ni konten apa ni? Asal tiba-tiba Tak, sampai dia suruh nak tengok kamera. Aku bagus-bagus bawa dia berkonten. Aku baru aku bawa nak dia. pula. Ni Tadi dia cakap kat aku sendu bodoh. aku kenal kawan aku. Tapi kenapa hang nak kena sebut sendu-sendu tu? Ada sakit kalau orang sebut pasal sendu tu. Cukup lah netizen cakap aku tak kisah tau kalau netizen nak cakap apa pergi mampu sebab mereka duk orang luar mereka boleh cakap apa saja pun. Cakap Hang sebab hang Lepas tu kalau aku kerja sekali dengan aku. So ni sebumbung aku kerja sekali. Hang cakap macam ni. lepas tu kalau aku berpartner dengan kau, Apa? dah sendu lah. Mana aku tahu kan? Lagi pun memang kita tengah berpartner bukan? Itu kan first aku berpartnership. Apa masalah dia? Aku tak kisah pun nak partnership dengan siapa pun. Tapi bila hang cakap macam tu, lepas tu hang letak aku second choice. Hang dah tahu aku akan pilih hang. Daripada KP lagi. Aku break ni chemistry dengan Kan hang. aku bagi tahu je dalam konten aku hargai kau. Memanglah cakap hargai. Kalau dalam sebut kau. Untuk apa? Untuk apa? Untuk hang nak sedapkan hati hang je kan? Lek. Hang simbah dia ke? Dah tu mulut macam sangat. Kenapa tiba-tiba hang cakap pasal sendu? Aku rasa Aku baru mau buat konten dengan dia. Tak boleh terang kan? Tak boleh terang. Ni dah jom balik. Dah jom balik. Nak nasihat member hang ni. Ni hasil konten ni. Kau nak jadi Dayus kenapa? Ni hasil konten ni dengan dia aku tak mau cakap. Mira tinggal. Konten lain nanti. Nak balik. Mira. Abang Syurga. Nak gaduh korang je, kami tak gaduh. Kotak lah ada sini. apa syurga kat bawah? Tak, bukan rapat sangat. Tak macam ni. Baik tanya. Kenapa bila berpartner dengan dia, hang duk still cakap pasal sendu tu, hang kena ambil hati dia juga. Payah cakap pasal Kalau nak cakap sendu ni, aku pun dah mula sendu dah sekarang. takkan baru partner dengan Mira 2-3 hari dah sendu Bukan, maksudnya sebelum partner. Aku solo pun sendu dah. Kita sama-sama sendu bro. Sabar bro. sekarang ni dia kata aku macam tu. Oh, Nak dia jom balik. tapi tak baik. Tak payah tengok. Ni. Mika jangan tarik. Konten ni sambung besok je. Baru partner. Serabut lah korang dua ni. Tadi Kau suruh ni aku baru je aku partner dengan kau. Lepas tu, nak Mira. Kau ada konten sendiri. memanglah. Kau bagilah komitmen dengan aku. Awak kena tengok bimbing kau. Mika dia bagi ni. Bagi hati lagi. Tak cukup. Nuah? Kalau tak nak, Mika bagi hati kat aku. Mendak hang ni. Nuah? Orang tengah gaduh ni. Tak, Titi bergaduh. Tadi minta tolong tengok kamera. Titi masih bersimbah air pula. Songkan. Bila berbaiklah ni, mulut dia tak kena jaga. Lepas tu nak suruh aku Oh, jaga. itulah, mulut Aku ni, ni tu partnership dah masalah lama. ni. Dah duduk dalam ni Ya, dah lama. tahu. Orang-orang cepat. Di sini ya tau. Hormat lah. Kalau
sentuh lelaki aku memang aku buka mulut lah. Kalau sentuh kawan aku boleh ni lagi. Tak bukan. Aku okey. Tapi tak. Jom balik lelaki aku. Jom balik. Konten ni kau tak mampu tak apa. Kita buat konten lain. Tak apa tak payah. Sampai kita kat habis kita buat je. Konten apa ni? Memang nak konten pukul-pukul ke apa? Tak, aku dia bagi tak aku nak shoot konten. Lepas tu tiba-tiba dia cakap pasal tanya aku. Tak boleh kan kau bagi komitmen? Awak kita bagi komitmen ke sekarang ni? Ha? Dah lah ni aku rasa gaduh luar kamera apa pergi settle konten apa dulu. Ni benda Bagi ni berikat je. profesional. Boleh profesional aku rasa dua-dua orang. Ni Dua lah, orang. makanan dah siap ke? Ini dah order tadi. Dah boleh dah, bagi. Sek. Ni benda ni berikat je. That's why dia dah angkat. Ambil benda yang elok kan. Dah lah ni aku rasa hang pun kena profesional. Bukan hang dah betul. Dia pun nak belajar daripada hang. So aku rasa hang pun settle dulu konten Betul, berdua. settle elok. Semua dengan Mira kita pindah dah nak Kita pergi makan lapar. Aku rasa hang pun settle elok. Nak settle profesional lah. macam mana Kau kali? ni asyik Siapa suruh dia bercakap benda yang je. Kau diamlah dulu kau ni. Kau salah cakap kan tadi. Salah kau juga. Lepas tu kau nak pukul dia. Dah use tau. Tahu tapi kau kena terima seadanya. Una dan Amri. Kau nak bela backup. Kau ni Backup lah kalau kau nak pukul dia. Takkan aku backup kau, kenapa bodohnya situ? Tapi Simba okey. Simba salah dia juga. tak perlu sampai begini mungkin. Dan Kau kalau perempuan kau backup betul pula kau. bukan backup dah, okay, dia macam ni. Kau kena faham satu situasi. Engkau mana nak borak engkau lah. Pandai bagan juga kau ni. Kau mau pergi mana? Kasih habis lah dulu konten ni. Tapi tak ada sini. Kenapa kau start? Jom. Apa lagi dengan Noah? Ha? Datang mak, datang nak balik dengan hang. Una. Kau mau pergi mana? Kasih habislah konten ni. Pas konten. Oh dah tadi dah kadang-kadang aku nak habiskan konten nak cakap apa? Apa? Nak cakap apa? Dah tadi kata untuk kutuk aku. Kita ni sama level je lah. Tapi dah fikir lah. Aku tidak merendahkan kau pun. Oh tadi dah cakap aku sendu dah apa semua. Tak merendahkan lagi. Aku baru mau bonding dengan kau. Kau ni Bonding apa? sikit-sikit terasa. Habis? Rendah hati perempuan kan kau tak rasa? Kenapa suruh cakap macam tu? Tapi kau bagilah kerjasama dulu first konten aku. Aku nak bagi kerjasama dah tadi Han kata kat aku macam tu. Kau mentang-mentang kau ada konten masak. Lepas tu kenapa kau tengok masak aku? Aku tak bagi komitmen ke? Kalau nak cakap aku tak bagi komitmen, yang sebelum-sebelum ni aku duk shoot dengan partner aku tu bukan bagi komitmen ke? Memanglah aku ada konten aku. Sebelum ni pun kau seduh lah. Awak apa? Masalah. Tak betul kan? Aku cakap benda yang betul. Habis sekarang ni apa jadi kat hang? Hang pun sama juga kan? Kita ni level sama je. Tapi nak kata gitu. Cakap tu ni. Pakai otak. Kita sama je. Lagi hang cakap macam tu, lagi menampakkan diri hang tu siapa tau. Tapi ikut aku lah. Una habiskan dulu konten ni. Habiskanlah sendiri. Aku belum ada konten, kau tahu tak? Hang nak post ni konten hari yang aku mencarut, aku maki-maki hang. Baru je kita berpartner. Hang Habis tu, Besok kenapa sekarang ni? Kita boleh shoot konten lain. Habis tak marah pula. Kita post lambat pun. lepas tu nanti kalau Nanti kau beritahu lah apa yang jadi. mana boleh begitu, alah kau tu. Rasa sekarang nak macam mana? Lepas tu kau mau balik macam mana? Macam mana mau teruskan konten ni? Aku baru mau start kenal-kenal kau. Yelah tu Nuak pun ada, Mira pun ada. Mira pun tahu balik dia nak pergi shoot dengan Nuak kot. Bukan partner aku. Kau partner aku masalah dia. Habis je depan hat tadi, yang lain dekat. Konten ni ada Mira dengan Nuak tu. Habis setting ni form tak apa. Yang awal-awal tadi ni, yang masa kita gaduh tu, angkat je. Konten aku dengan kau. Kenapa pula aku mau habiskan dengan orang? Dia pun ujung-ujung je lah. Awal-awal tu tadi kan ada aku. Kau shoot dah sini dengan dia tu. Nak balik. Mira!
Apalah kau, tidak faham lah aku. Noah! Una balik. Una balik ke? Bukan nak makan, sibuk kan hari ni. Kau tolong. Ni kalau perempuan kau pun. Ayolah. Habis. Konten tu habis masalah dia. Dah lah. Macam dia mau. Dia pun dah suruh matikan konten. Apa sudah suruh aku habis dengan kamu? Habis dengan aku? Ha. Kau part dengan dia, aku part dengan Mira. So aku habis dengan Mira. Aku habis dengan Una. Wah, makanan kita. Tu lah tu. Aku suruh ada dengan dia kan? Konten. Nak balik tak? Aku partnership dengan kau. Masalah dia. Untuk bermasalah. Aku nak balik. Kau yang bermasalah sekarang. Apa yang masalah? Nak balik tak? Betul? Okey, bagi settle dulu. Tak elok macam ni. Besok-besok pun boleh ya. Aku suruh settle kan ha? Ni habis kan outro dengan apa? Awal-awal tadi kan aku Kenapa pula mau dengan dorang? Okay, sini. Aku rasa kawan aku ni tengah panas lagi. Tak dengar. Ngak, aku pun dah dengar. Nah. Aku balik dulu dengan dia. Una. Kasi habis dulu konten ni. Habis apa? Baik cakap macam tu kat aku. Kenapa? Sweetnya, pegang-pegang beg sama. Jadi ikut. Sweetnya, pegang beg sama. Amri pegang beg. Gentleman ah. Sumpah gentleman Amri. Sumpah gentleman. Tak boleh ikut. Jangan Una, jangan. Kau mau kasi habis kan ni buat Jangan Una. Jangan tolak lagi. Saya tak hapus. Buat macam bagus eh. Ha nak balik dengan aku? Balik dengan Nuak. Hang punya pasal hang. Masanya konten ni mau post besok Una. Aku kisah ke? Kau ni konten aku, masalah dia. Lepas tu? Masalah aku ke masalah hang? Masalah hang kan? Bagilah kerjasama. Wei. Una. Laju dulu. Ada tak? Mana? Aku tak pernah tengok kawan aku buat kereta Azia dia laju macam tu. Tu kalau laju macam tu kira dia tekan berdiri lah tu. Sudahlah mau post besok konten. Okey, sini. Konten tadi sampai mana? Yang ujung tu biar kami sambung. Orang bukan nak tengok sangat Muna, orang nak tengok Nuara je sebenarnya ni. Maksudnya Sebab tu lah mulut hang aku rasa. Ayah aku sah. Sini. Tapi Perempuan ni senang. kalau bagi aku kan. Kau post je. Post je, Nanti ha. kau dapat berubah. Lepas tu dia dengan Mira. Bukan? Betul. Duduk dengan Noah. apa kau ni? Kau ingat lucu ke ni? Taklah, aku rasa sini lah. Sini, Nuar. Sini, aku rasa dia dah macam sakit hati sangat dengan hang. Aku tak tahu lah apa benda. Maybe mulut hang sama kot tadi. Ya, Hampir dengan emosi. Hmm. Hang turunkan ego hang. Untuk kali ni je hang turunkan ego dia. Ego hang. Ego baru dia nanti lama-lama dia akan turun. Serius, dia perempuan. Baru Sebab mau sejuk. bonding dengan Dia tak suka lah tu bonding dekat garaj. Bawa lah pergi bonding dekat kafe ke. Nuar, kita orang bonding dekat kafe tau. First content terus mau pergi kafe. Baru mau kenal-kenal. Kami sudah lama tiada bertegur pun tiada. Selama aku masuk dekat sini kami tegur pun tiada Kalau masalahnya. pergi kafe pun boleh bertegak kan. Takkan nak invest kita boleh untuk perempuan. Iyalah masalahnya Ambil balik, partnership. balik. Lagi. Macam mana flip game ni? Ni Sini. bagi nampak muka kita macam tu. Sini, sini. Okey. Aku dah ada idea Amri. Senang je. Kalau macam ni ada tempat dia. Kita bawa dia makan nasi ayam. Apa kau ni nasi ayam? Aduh. Salah kau juga. Semua cakap salah. Salah kau juga. Kau kenalah terima kesalahan kau. Nuar biar. Sebab kau tadi nak marah dia nak pukul. Bukanlah mau marah kau. Aku cakap benda yang realiti kau tahu. Benda yang terjadi. Tadi. Taklah, kadang macam gini, Amri. Tak semua benda yang hang nak cakap patut cakap dalam konten. Patutnya hang kena cakap off konten apa berdua. Ya sebab kau, benda tu aku perlu cakap dengan dia. Faham tak? Cakaplah luar konten. Kalau betul hang rasa benda tu takut dia terasa, cakap luar konten. Tak Tu payah lah tu. cakap dalam konten. Silap juga kau silap. Kau silap kau semua pula kau mau backup. Bukan backup. Kau
Kau tadi nak pukul dia. Tapi Mana ada aku pukul? kau dah macam tu kan? Apa tu dia siram aku ni sampai aku basah? Alah tu air biasa je boleh Ah, kering. Bukan ini. Tak payah siram-siram mungkin. Benda boleh cakap Mungkin kan. aku rasa dia suka tengok drama main siram lelaki. Dia try kat kau orang pertama. Aku rasa lah. Tapi tak ada apa lah. Meniu. Sama. Dah lah aku rasa Kita family. Family. Aku rasa sampai sini je lah. Apa